Pendaftaran lesen percuma 2025 kini dibuka. Apa itu program MyLesen B2? MyLesen B2 adalah program khas kerajaan melalui Jabatan Pengangkutan Jalan, JPJ, yang membiayai penuh yuran latihan, kursus teori, ujian amali dan bayaran lesen memandu motosikal kelas B2. Program ini disasarkan kepada golongan belia berpendapatan rendah bagi membolehkan mereka memiliki lesen memandu secara sah dan percuma. Objektif utama MyLesen B2 adalah memberi peluang belia B40, pelajar lepasan SPM dan graduan IPT untuk memiliki lesen motosikal secara percuma. Meningkatkan keselamatan jalan raya dengan lebih ramai penunggang berlesen. Membuka peluang pekerjaan yang memerlukan lesen sah. Jika anda tergolong dalam golongan di atas, rebut peluang ini sekarang sebelum kuota habis. Syarat kelayakan lesen percuma 2025. Untuk layak menyertai MyLesen B2, pemohon perlu memenuhi syarat seperti berikut. Warganegara Malaysia, berumur antara 16 hingga 35 tahun. B40 atau tanggungan keluarga B40. Tidak memiliki lesen memandu Malaysia, LMM, ketika memohon. Sihat fizikal dan mental. Tidak disenarai hitam oleh JPJ, PDRM atau mahkamah. Cara daftar lesen percuma 2025. Langkah-langkah permohonan lesen percuma B2 melalui portal rasmi. Layari laman URL. Muat turun borang rasmi MyLesen B2. Isi semua maklumat lengkap dan sertakan dokumen sokongan seperti salinan kad pengenalan, gambar berukuran pasport, keputusan saringan kesihatan. Pilih institut memandu berdekatan dan serahkan borang fizikal. Tunggu panggilan ujian dan latihan dari JPJ. Tempoh permohonan MyLesen B2. Pendaftaran dijangka dibuka dari Februari hingga Oktober 2025. Tiada tarikh tetap diumumkan setakat ini, namun pemohon dinasihatkan mendaftar seawal mungkin kerana kuota negeri adalah terhad dan berdasarkan prinsip first come first serve. Maklumat tambahan program lesen percuma. Perkara penting yang perlu diketahui peserta. Kos yuran kursus dan ujian ditanggung penuh. Kos pengangkutan dan makan minum tidak termasuk. Peserta wajib hadiri semua latihan dan ujian. Perlu tanda tangan surat aku janji. Peserta yang gagal hadir boleh disingkirkan dari program. Oleh itu, rebut peluang ini sekarang sebelum kuota habis. Sekian dan terima kasih.